Nama saya Aisyah binti Esbola. Nama saya Nur Ufa Insyirah binti Safari. Nama saya Nur Afika binti Jayus. Saya ingin menceritakan satu kisah yang sangat menyentuh hati tentang seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Dujana. Beliau merupakan seorang sahabat yang terkenal dengan keberanian, kesetiaan serta kecintaannya terhadap Rasulullah SAW. Kisah ini bukan sahaja menunjukkan pengorbanan dan keikhlasan seorang sahabat terhadap agama Islam, malah turut menggambarkan kasih sayang Rasulullah SAW terhadap umat dan para sahabat baginda sehingga mampu membuatkan baginda menangis. Dan memberitahu serba sedikit profil ringkas Abu Dujana. Nama sebenar beliau ialah Simak bin Harashah Al-Ansari. Beliau berasal daripada kaum Ansar di Madinah dan merupakan salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang sangat berani. Baiklah, saya akan menceritakan kisah Abu Dujana sehingga membuatkan Rasulullah SAW menangis. Pada satu hari setelah Abu Dujana selesai solat subuh berjemaah bersama Rasulullah SAW, Abu Dujana terlihat terburu-buru pulang ke rumah tanpa mengikuti doa selepas solat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Perkara tersebut membuatkan Rasulullah meminta penjelasan daripada Abu Dujana sendiri. Kemudian Rasulullah berjumpa Abu Dujana dan menanyakan mengapa Abu Dujana tergesa-gesa pulang ke rumah pada waktu itu. Adakah Abu Dujana tidak memiliki permintaan kepada Allah sehingga tidak pernah menunggu Rasulullah SAW selesai berdoa? Kemudian Abu Dujana memberitahu kepada Rasulullah SAW perkara sebenar. Rumah Abu Dujana bersebelahan dengan rumah seorang lelaki munafik. Di atas pekarangan rumah milik jiran Abu Dujana terdapat sebuah kurma yang tinggi menjulang dan hanya menjutai ke kawasan rumah Abu Dujana sendiri. Abu Dujana berkata kepada Rasulullah SAW bahawasanya keluarga Abu Dujana miskin. Anak Abu Dujana sering kelaparan dan kurang makan. Ketika anak-anak Abu Dujana bangun daripada tempat tidur mereka, apapun yang mereka dapati di depan mata mereka, mereka akan terus makan dan masuk ke dalam mulut. Oleh kerana itu, setelah selesai solat subuh, Abu Dujana bergegas pulang ke rumah sebelum anak-anaknya terbangun dari tempat tidur mereka. Abu Dujana pun mengatakan bahawa pokok kurma itu milik seorang lelaki munafik di sebelah rumahnya. Tanpa berfikir panjang, baginda mengundang pemilik pohon kurma. Rasulullah SAW mengatakan, bolehkah aku meminta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali ganda dari pohon kurma itu sendiri. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada, kata Rasulullah SAW menawarkan. Lelaki munafik itu lantas menjawab dengan tegas, saya tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh nilai. Lelaki itu tidak mahu menjual apapun kecuali dengan wang tunai dan tidak pakai janji. Tiba-tiba sahabat setia Rasulullah SAW iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang dengan lantas berkata, baiklah, kalau begitu aku beli dengan 10 kali ganda dari tumbuhan kurma milik kamu, salah satu yang jenis tidak ada di kota ini. Selepas itu Abu Dujana katakan kepada anaknya, janganlah engkau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak. Anak Abu Dujana mula menangis, kedua mata-matanya mengalir air kerana dalam keadaan sangat lapar. Abu Dujana katakan kepada anaknya sekali lagi, seluruh isi di dalam perummu yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemilik yang berhak. Mendengar perkara itu, mata Rasulullah berkaca, butir air mata mulanya berderai begitu deras kerana Abu Dujana. Baginda cuba mencari tahu siapakah sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimasukkan Abu Dujana itu. Pada satu hari, Abu Dujana agak terlambat pulang ke rumah. Kemudian Abu Dujana ternampak seorang anaknya sendiri yang sudah terlanjur memakan buah kurma yang ditemukannya. Mata kepala Abu Dujana sendiri menyaksikan bahawa anaknya sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Dia telah memungut kurma yang telah jatuh di hadapan rumah kawasan mereka. Mengetahui itu, jari tangan Abu Dujana sendiri memasukkan ke mulut anaknya untuk mengeluarkan kurma tersebut. Abu Dujana mengeluarkan segala yang ada dalam mulut anaknya. Aku telah mendapat untung yang banyak hari ini. Aku mendapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap akan memakannya terlebih dahulu dan buah-buah itu tidak sedikit pun akan aku berikan kepada jiranku. Malam itu, lelaki si munafik itu tidur dan bangun di pagi hari esoknya. Tiba-tiba, pohon kurma yang dia miliki berpindah posisi menjadi berdiri tegak di atas tanah milik Abu Dujana. Seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon itu tumbuh di atas tanah lelaki si munafik itu. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Ia kehairan, tiada tara. Demikian kisah sahabat dan pohon kurma yang membuatkan Rasulullah SAW menangis. Kesimpulannya, kisah Abu Dujana radhiyallahu ini meninggalkan satu teladan iaitu tentang sifat orang yang tinggi dalam menjaga keberkatan rezeki keluarga daripada perkara yang haram.
Semoga kita dapat mencontohi keteguhan iman beliau dalam menjaga maruah, agama dan kehalalan setiap suapan rezeki yang kita bawa pulang ke rumah. Daripada kisah ini juga kita dapat memahami bahawa hubungan antara Rasulullah SAW dan para sahabat bukan sekadar hubungan biasa, malah dipenuhi dengan kasih sayang, keimanan, rasa saling menghargai sehingga mampu menyentuh hati Rasulullah SAW sendiri. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mencontohi akhlak dan sifat terpuji para sahabat dalam kehidupan seharian agar dapat menjadi insan yang lebih beriman, ikhlas dan bertanggungjawab. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih kerana sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!